间上也已经差不多了哈。好，等一下我们来唱一首323首，还有259首啊，我们就准备这2首歌哈。好，323还有259，我们唱完平安如江河，那平安啊无瓦鲁，我们就唱达比那查理夏南，达比老天南。我们唱完之后，我们再唱259首。好。我们一样，我们先把主语的部分唱完了之后，我们再唱中文。Senayan dua penayanan atas naga inaudiana。我会在前面把歌词做引导哈。259，saya dari 50 atau 7。Dengerin kata Yesus.
Tuhan kecil-kecil masyarakat. Ulai ni anak orang, anu mereka doa sendiri. Ulah susi rau-rau, itu apa antara macam-macam lau. Sana makaya, nasidar pangamen idaya pengusung, jenuh-jenuh semua para-para. Mari, hai cari na, idaya pengusung, ulah susi narma, biar nama narma. Dan Yesus. Amin. Dan natin jalan Krishna Matnas. Ingat. Sini Kiriba Noa Tsimas Amabula，大家平安。我们一起来预备我们的心，来恭候上帝的话。阿乌里巴斯俄里达努伊登马巴纳茨马斯，阿那阿玛蒂多达勒瓦勒万达多达布纳纳。我们的帮助从上主来，他是创造天地的主，这是上帝的话。对，预备我们的心，我们一起来默祷。Demar, Ali Kasano, Nai Demar da Sima, Idwa Sambika, Aru Naya， 我们一起唱诗赞美上帝，在台湾圣诗第8首。
dilibatkan hanya karena semas. Emasiban waman amalaba dan musuh. Ayat doa masansu pabumawaan katuasu kiriba. Tuasu uma adihai ademunga dan musuh. Sa namakaya men iskau dan musuh. Sakan murakas ama masanya dina barang ledan dan musuh. Hanya malalaya semas. Ulama semuanya angat yang lihat yang lima kata papula tua yang baru patauga ulasun sinyo amat itu yang tina pusensengan angat pemula sano tina leba temabela inuli tina kata natan noa malalai ati Yesus Kristus. Amin. Amin. 我们要来一起领读信仰告白，在圣诗第7到第8页。Kakalu supui doa, kakasalui doa mereka singgalan。我们一起来读。恭受上帝的话，Khusus uri batuni nu batunidan doa kai noa semas asisyu ijwa taksikan ni Yohan tapuru unan kaya usa puru katwa rusa puru rusa atwa telu puru telu dalan。我们今天要领读的经文在约翰福音16章20到24节以及33节，请青年团契。Pastinya ada ini, namun semua dari muda dari kasawan sasal di Malaba, namun dari muda aku
dari zaman di mata balik saka masa depan di banyak anak bayan semua di lalu yang dua adalah anak ada madu kedua madu anak banyak yang dua di banyak anak kawan di masjid sensor sehingga ini adalah saya dua lutu ajwa ina kai mun usu mau mun uta lakwa ni basu amat akan mun di nama banget baru ada di semua ayat bajwa ban aku si ibu namun kita pada isu punya namun nasuliva wa ini bulan dan wakil ayat baru setelah kami di masa di pesawat Nakwa ana di suruh naik makayangan dan wali pesawat ayat isu kan semua. Amin. 大家平安。约翰福音16章20节，我郑重地告诉你们，你们要痛哭哀嚎，世人却要欢乐；你们要忧愁，可是你们的忧愁将变成喜乐。21节，女人快要生产的时候忧愁，因为受苦的时刻到了；但是生了婴儿后就忘掉了痛苦，因为高兴有婴儿出生到世上来。22节，你们也是这样。现在你们有忧愁，但是我要再见到你们心里就会充满喜乐。你们的喜乐是没有人能夺走的。33节，我把这件事告诉你们，是要使你们因跟我连结而有平安。在世上你们苦难，但是你们要勇敢，我已经胜过了世界。这是什么？阿门。爱出达米里把高告大斯奈那米奇嘎西献诗主日学。
接下来的时间到我们的讲道，我们将以下时间交给我们的日会牧师。大家平安。平安。我们来看今天这段经文，门徒无法理解上帝的时间与作为。这段经文当中，耶稣说：“再过不久，你们就看不见主耶稣；不久之后，你们又要看见我。”又说：“你们现在忧愁，将来却要喜乐。你们的喜乐，没有人能夺去。” Pasangalan sinibaci kita sisu, anamasan apolu, malaka sisu ni Yesu. Ini karena lemaluai atau jika katua sini sikipu sesenganan. Na semas, itu aisu sisu ibu di Yesu amaya tusu. Aisu ki palamu anga, ki ini anak kamu ulipatsun tanuakan. Lakwa ki palamu anga utak sanupatsun anan tanuakan ibu anan utak tucu saked mun lakwa uli apatsun anan akan tanun au kina maperlu anu balung tua leban au neka anu cao makalawas atau anu leban。所以耶稣他预告自己，他将会暂时的离开，可是又会再回来。门徒不明白这个话的意思，所以陷入混乱还有焦虑。他们面对的是失落的预告是耶稣将会被捉拿受死，这个会让他们极度的困惑与忧愁。那对他们而言，再过不久主又会再回来，意味着更是个不确定与恐惧。Na pelayan madu tu uli baik itu kuda palamu samantas kucepuli. Ai cua malakasitu ni madu. Ini karena kemulan tu sini anuma. Ai cua sini ibu ani Yesu. Pai pasal paaluku asaka baru. Uli kisebunganan anyamadu amaban aisu anas mulan sini paalayan atau tu uli atamaan sa apa cai di Yesu. Aisu maban angata sini dikdik akatua tarimuza. No taya maduin aisu apalamu sini patalaban tua ini kan anak paanat akatua lakutan。所以其实耶稣应许会再来，他会赐下喜乐跟平安。可是门徒仍然活在这个现实的黑暗中，无法看见盼望，所以他们的信心被这个时间延迟所考验。所以当耶稣离开的时候，他们还能相信他的应许吗？Umali di atas tu ulimantes amumat di Yesus. Sa pagagawi atau leban akatua sulibatan. Aisu malakasitu kamayan itu nami Musliman kina kemudan sa inika apa cucun tua kusangalan saluan anyamadu kilingaban naichu apin pinalialikut jikam baik Yesu kamayan amasamu tua siniki atas animadu。所以这段经文的困境，不仅仅是门徒在听耶稣的话有点听不懂，那在情感上知道耶稣要离开他们，更是难以承受。所以门徒以为说他们已经跟随主耶稣已经有3年的时间，应该非常熟悉他的作为。可是呢，耶稣在这个时刻所说的离别，所说的会看不见，后来又看见，
是完全超出门徒他们所能理解的一个信仰范围。就像我从台上看大家，有的人的脸上是疑惑的。pasangan anak itu sini kecil imaza. Inikah manu amina pasangan gelangan. Api tua pinala kasetaruan pasangan uta temabelak atau namanya tusuk. Aisu malaka situ ni Yesu nakitagalan aman atelu amat sabi na setawak angaman tua sikudan ni madu ayaya kinenam ala ko ka patenama di Yesu tua baik ketua amat sebung amumat pasalibat anga atau sikalangan itu saluan naisu situ. 所以耶稣说：“你们要看不见我。”这句话真的是击中他们内心的最深的一个恐惧。他们以为信仰就是跟着主走就好啦，但是现在主要离开，他们不知道接下来该怎么办。这是一种信仰的一个断线感，就是明明有主可以跟随，可是却感觉不到他的同在。Ka ibu di Yesus itu ini anak kamu uli patsun tanuakan ayah. Aitu sebadia tua talatan alakutan nyamadu. Ayah tua aitu saruan maban anaki tatalan tua malalain ayaya. Lalu tutsu uli baik kena di malalain. Ni anak ini anak akemulang atuli kemudian angat yamadu itu atai bili. Aitu namasan anama tete angat asasaluan. Itu anak itatalan atau malalai. Lalu ini anak na kemulang tu nakizang timadu. 那基督的得胜，门徒的忧愁会被转化，那在苦难当中仍会有平安。所以耶稣在22还有33节中预告，门徒现在虽然是忧愁的，但我在见你们的时候，你们心里就会喜乐，而且这个喜乐是没有人能够夺去的。那么sang kisnai itu sisiu kina tamatayan ni Kristo maban sini ka Muhammad anu aya balisabetan itu si selapai akamayan izwa sulibatan itu rusa puluh katu rusa akatu telua puluh akatu telu akalan palayan ati Yesu tua malakasitu tucu na balisabetan mun lapo anu patsu na ben tanumun amumat ki nama leba-leba anu barung nekanu makalabas tua anu leban kaya。所以耶稣把这些事告诉他们的原因，是要让门徒在他们里面是有平安的，纵然受苦，也不要也要不失勇气，因为耶稣已经胜过这个世界。耶稣揭示了这个上帝的救赎节奏，再过不久，指的是耶稣的受难与复活。那他的离开不是失败，而是一个救恩的转折点。死亡它只是一个暂时的一个隐藏，复活才是一个永恒的显现。si pasemalaban ani Yesu taicua kacukan. Akibat tu apiluan tua leban aicua malakasitu tua akinai talatan atai Yesu. Witu uli selapai amayasa amasulakat ayat tua natamakaya anga di Yesu taicua ikacawan. Pasebalak di Yesu taicua sinulasan tua paseling aki palamu ama no aya maban si kupataleban atau matsai akatua amabalut ani Yesu. Abai ni manu ini kamanu amasan takalut maban katakil anwa paseling. Aitu amatsai asiniki ila amalamu amabalut mana siniki papacuna palalau. 所以从看不见，要到再次看见耶稣的话并不是谜语
而是说一个信仰的奥秘。你们一时看不见我，但是不久后你们又要看见我。这句话揭示了一个福音的核心，就是十字架的黑暗只是暂时，那复活的光明必定到来。Kemasitua ini ka apatsun apatetua apatsuna mumat. Aicu ini kan namasan asilingulingu ani Yesu. Namasan asini zaazau atau apas eri. Ki palamu anak, ki ini anak akamun uli apatsun tanuaken. Lakwa ki palamu anga utak sanu patsun anan tanuaken. Aisu akai asini pakelang toa apulu anuang penakaleba-leba akai aselemanan anua jiucita palamu asakamaya。所以在耶稣的话中，看不见到从看见这个之间隔着3天就是耶稣在阴间的时间。所以这个3天的沉默，3天的等待，3天的信心的考验。这个不只是一个时间的间隔，而是一个信仰的一个淬炼。在这里，福音宣告的就是，在你看不见上帝做工的时候，他仍存在着，他仍在，并成就这个救恩。Aicu wakai ani Yesu, ini ka patsun, akatua patsun mumat, ni tean tu maka telur ada. Sa itu lete na takalaba katua kilingau ada tua sawan. Sini taicu ini ka amin jikang. Nama san sini alat atua sawan. Imaza taicu sini pasemala ana penakaleba-leba akai maban nu ini kasuna apa cucun atau kipu sensenganan cemas kamaya amatsu cubung tua pas early。所以耶稣这样的一个应许是一个转化性的一个喜乐，这个喜乐不是环境带来的，而是经历复活主同在或者重生的喜乐。正如妇人因为生产痛苦而后得喜乐。做过父母有生过孩子的妈妈们就可以知道，生产的那个时候的痛苦、煎熬、折磨，下次不要再生了可是当我们看到孩子出来的时候，真的是那种快乐、喜悦，所以又有第2个、第3个那所以在这边的喜乐也是这样。门徒的忧愁也因为见到复活的主而转变。他说：“我已经胜过这个世界，这是一个完成式的一个宣告。耶稣的得胜不是未来式，而是当下就可以领受的恩典。” Kiatus adi Yesus tu uli pasal tua leban. Aisu leban ini ka anak masih tua i palingul nama-namanga. Aisu leban maban silabakan atau membalut tua malalain asa namobawan nasi ka ibu timadu yakan atamakaya angakan atau ikacawan aicu namasan asin pasmala atau ina hubungan kina tamakaya ni Yesu ini ka pidaibili itu sutusu makaya ta atau kabel amamaan。那当然，我们也会面对我们生活中，或是我们看到在这世上的一个困境，会面对不确定的压力的时候，怀疑上帝是否有没有在工作。目前我们也可以看到我们大部分教会的一个共同处境，特别是在疫情过后，复健的一个挑战，我们会看到人心分散，服事中可能也疲乏，我们也会看到在事工计划的一个落差。我们可能想得非常的宏大和愿景宏大，想要做很多的事，可是资源有限。我们也可以看到这个信徒灵命的一个低潮，许多人也会像门徒一样看不见主，所以信心被扰动。Itu ta pasangalan no sesebung itan tua ini ka ana mapaaner katua sa talungan
izua nu maliklik iten tu aki kamayan aki pusengan atsemas ayah iten akina mamamaban sitsibungan anokiukai tucu leminter lemua tikulan atua layan na sebuliat anama babata-batai anga asa balung no cau-cau sa nama luai itua kini sekalan inikah nasi padali itua kini pubalungan tina di aca kini pubalung lakwa legeli atau sigi pusensenganan saluan ana mapalalumat atulupu ana maya tua situ ni Yesu ini anga pacun tua malalai sa amalubla saluan 所以，以我们教会来说，新年度施工的计划，或是我们在预备这个75周年的展望，常常是会充满热情。当然，我们也会面对现实的压力。我们可能想要做得好，想要看见增长，但是在人力资源上，我们也可能常常缺乏这个实际的行动。我们想要推动更新，但害怕这个改变，我们会带来冲突。我们可能渴望合一，可是有时候我们还是有意见的一个张力。No pitua ada kiukai, pitua abawan cabai, ana mapuzangan iten kipawarung, talamu atau uli atai kipu sensenganan. Lakwa izua uta ata setelungan. Nuli salinga iten tu liababab ama tulubu. Sa inika segaulan lakwa isuanu inikatan penas etan papulat kipu sensengan kibal iten zemulung benawan lakwa malkut iten tu pakacu atau libu-libuan salingan iten tu nama ita lakwa akamayan anan mapa bilit-bilit itu amala timali sipacuman。所以这样的焦虑，我们也可能也会常常问上帝你真的同在吗？我们这样的服事会有果效吗？当耶稣说他要离开，门徒以为世界末日已经要结束了，但是在上帝的时间里，其实那是一个新的开始。Itu namanya tucu mabarungan ru akibaga iten cemas akisun pauli kizang aki ijua susu anuannya kini pusensenganan ka ibu ati Yesu tu uri baik di madu asiniki neman anua situ amin anga ayaya lakwa itu ajigang nua cemas penaulitan abawan apalagi azua。只不过我们要问问自己的是，当我们无法看见成果，无法掌握时间，无法控制环境的时候，我们还愿意相信上帝仍在掌权，仍在行动吗？那过kibatai gimadu。No ini katana pacucun tuata kinu pusensenganan inikah makatatas atau jikang inikah makatalabak atau kinakamudan anak akitena kamayan ana masalu tu ijua cemas ana napalabak kipu sensenganan。上帝与我们同在，我们凭信心向前。那耶稣的复活平安，也是我们教会每一项事工的基础。耶稣的离开，它不是终点，是救恩的起点。那今天的教会也是一样。我们可能有时候觉得神怎么是沉默的？其实他正在另一个层面预备要做新事。sini babai mamuan tua ikat sawan, pagkatua saluan semaaya. Sulibatan kemasitua kina mabalutan ni Yesus nama santatas
伊带敢若神圣人伊求解，baik ani Yesus ini kata jua maban tatagi namanya itu suat yokai na alate cemas nu ayaya iten kinandem ijua timadu apa patel atau bawan神圣。所以当我们看见教会聚会的人数减少，是不是神正在炼净核心？Nu pacuni tentu tama burger acau-cau cemas ijua malalang atau nama sama-sama asibitai ani Kristo。如果我们是经历了施工的停滞不前，是不是神正要转化我们的方向？Nu sejebung ini makaya betul sensengan cuma iswa benawan memar atau pakajuanan。如果我们在服事中是沮丧的，是孤单的，是无力的，是不是神正在塑造我们，要有一个新的同心？Nu pagka-jitil iden itu pistol cemas ijua alamin terter benawan atau namita baru。所以上帝常常会在看不见的时刻中，他又重新建造教会的一个信心与使命。Itu imika mabacucun ijua sakamaya cemas mumat alamintel atau saluan akatua sekol atau kiukai。所以耶稣的应许是，没有人能夺去我们的喜乐，这不是短暂的感觉，而是因为我们是根源于主耶稣基督复活的确信。Sini di atas Yesus maban anuka nucau maka labas atau leban. Aisu ini apalamu siki neman maban anak kemasi atau pernah uri asaluan itu akina membalutan。所以我们在新的一年即将要开始。我们也要在年底办理这个75周年，所以我们要想的是，我们教会不只是在规划活动，而是学习在复活的得胜中计划，在平安中处事。所以喜乐的施工应该是以感恩为态度，而非抱怨为起点。有一个信心的计划，应该是以信任为推力，而非焦虑为动力。同行的呼召应该是我们合一为见证，而非分歧为障碍。Itu bawan sabi ulah ini ka amin ata kikaku ulah nabi tulu kipu balung itu kina atamakayan mebalut kipu sensengan itu sulibatan katalaban sensengan nak masih itu amalaba atau apa kumamua ini karena kemasih tua galante gedan kata saluan kipu balung asinan bicul saluan ini kemasih tua balisa gedan asin daul tu kita dalan akasi kemasih tua namita ini kemasih tua eceng ribuan。所以耶稣最后的话是说要有勇气，我已经胜过这个世界。所以他的得胜不是过去的事，而是今日仍然是有效的应许。Bilibilan sini ibu ani Yesus maban kanalakacu yakan na tamakaya anakan tua ikacawan ayah. Kina tamakaya ni madu ini ka asa taisangasan kamayan aizwa picul aitucu。所以这个福音提醒我们的是，我们的施工不是为了要赢过这个世界，而是要在世界当中见证主已经得胜。那我们的服事呢，也不是说为了避免忧愁，而是要让这个忧愁被转化为一个见证的力量。爱出我盖
Bapa Ener ata nuiten ata sensengan ini ka ulimasan sika tamakayan atau ika cawan ulimasan akashi ika cawan atau kina tamakayan anwa ta malalain ata kipu sensengan ini ka amanu uli asiki baliratan atau bali saketan uli picul akashi atau kinaumalan anwa talimbu zaban。所以耶稣在离别的时候，你们在世上会受苦，但你们要有勇气。我们能够站在这里，都是有勇气的我已经胜过这个世界了。所以这句话不单单是一个安慰的话语，更是有一个差派的宣言。主知道我们要即将面对的是各式各样的压力与焦虑，但他也知道他的得胜已成为他们，也是我们前行的根基。Siniki apusau ni Yesu aichua imaza ikatawan ulis lapaimun nakwa kana lakachu yakan ana tamakaya angakan tua ikatawan ini ka amin sini sasa namasan sini sekau lakai kemlang malalain tu ulis sepung itan tua nama kakai zua sa telungan akatua bali sa bedan Lapwa kemlang timadu utatu kinatamakayan ni madu namasan tatas tuata yavan temabas。所以如今我们的教会也即将走到年底，站在新年度的一个门口，也准备定明年的一个事工的方向还有目标。那面对环境的变动、资源的应用、服事的压力，我们的心情其实也会像门徒相似。很期待又担忧，很想前进又怕失败。Baicu tucu uli kipu balung iten tua cabi sensengan di giokai uli bener iten tua ata pakajonan kipu sensengan no sesebung iten taicu mamoman kina gendan itu si sukawan atau mama katua sa telungan itu kipu sensengan itu namanya iten tua malakasitu ni Yesu na takalaba sa nama balong iten salinga atua alia ayam lakwa malakut utatu amasan atapalut。但是耶稣的话要再次提醒我们，事工不是我们能做什么开始，而是从主已经完成了什么开始。我们所聆听的每一项事工，无论是牧养、宣教、教育、敬拜、青少年，或是做社区的关怀，都不是为了证明我们的能力，而是要活出主的得胜。Lakwa Aisyah kai ni Yesu, Papa Enad Amumat, Aisyah kipu sensengan, atau sensengan nu ayah, ini ka patagi, akamasitwa anama ata akakayan kemuda. Patagil akamashi anama ina churung, anga no malalay. Ada kini kubalong anga akanulat, pausit tua abatingan, ito dindu, itu temulu, itu lihai, itu kibali sakit atau subut-subung, ketua ata inalan. Ini ka sini aki pakelang tu nama kuda ata picu, mabana uli papacun tua akina tamakayan nuata malalai。所以耶稣告诉我们，他已经胜过世界，使我们有勇气在世界中服侍。他也已经一起平安，使我们能够在压力中持续前行。Ikuti Yesus dan Liden, na tamakaya ang timado to ay kasawan. Ulatan ana lakas, ana pupicul, aki pusensengan aika cawan. Na ki atsa timado to izoa sulibatan. Itu ata sikamakayan, apa tutu, aki samula itu ata sensengan anak。所以愿新的一年，教会也在这个基督里经历这样的更新，让忧愁变为喜乐，让困难化为信心，让每一项事工都能够见证主复活得胜的记号。
Itu bawan na sabi ula selawat tua anama ya tutsu benawan atakiukai ito kilibang ni Yesu Kristo. Balisakitan ulang mapabalit masa depan pazangalan ulang na melasaluan sensengan penulat ikiukai ulang namasan sinit kelang kasih doa kina mebalutan anuata malalai。我们一起加油！我们在年底，我们要整理好我们自己，我们才可以重新再出发。努力，我们一起祷告。主耶稣，当我们同心预备75周年及拟定明年的施工计划时，求你使我们不依靠自己的聪明与经验，而是依靠你的平安与得胜。愿我们每一项服事都成为你爱的延伸，愿我们的眼泪化为祷告，焦虑化为盼望。在新的一年里，求你亲自带领，让我们在你里面喜乐，在你里面得胜。阿马来来阿的耶稣。Nu namita anya balung, kipu balung to anya sensengan nu cabit. Kiang aman tanusun to nakipapalangas aman to asu sulibatan, katua kinatamakayan. Sa ini kaman kipapalangas to anya cawan. Anya kilipu sensenganan, anga ulamasam papatsun to asu kiliba. Anya lusep ulanamasanya inuli. Abarisagedan ula namasan pusangalan itu abawan cabe ula izo sunna cimiciul atanu amen ula izo anya leban tanusun sa tamakaya mentu itadat amen tanusun anya inuli apa nakatolnadan noa nia malalain ati Yesu Kristo amen. Amen. 应答上帝的话，回应诗歌在台湾圣诗312首。Cerita Dabu Arusa Senayang， 我们一起起立。圣诗在184首，该在阿瓦布鲁阿巴。Amen.
你阿妈把出去，阿妈把出去，吃嘛？Yesus nama na kuda namen. Shukini jadana namen. Sakama. Dunia mana kuda kuda namanya kusuwa shukini bang. Surat namen tuana barung, tuana maca, tuana chalinga. Tuna kendangamen, nama mo amen, aku masih tamusin. Mana suka, nama serba nama kaswana, tuasu lima, tuasu di sungai, siapa gagal, tuai cuana kaisu. Na piniki ayaw kanusun. Mali-mali kama isu kinalma, isu kinisnayan. Lihat na ikabalik tua magkaswana kapagawa. Ang harapan pinakatamadan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Basmala, asyong nabili uli di basmala, iten tua mana真啊，我们请真元成执事。老伯德阿玛布拉，大家平安。搞出纳瓦达周报，请翻开我们的周报。安娜厉害的甘尼丘，安娜巴达玛厉害，伊尊鲁萨布鲁嘎杜阿鲁阿草草，阿金金，阿来代利马布鲁嘎杜鲁萨巴旦。上周清晨礼拜聚会人数28人。奉献金额852元。早9点半，阿达利海，草草曼西瓦布鲁嘎杜鲁萨草草，紧紧鲁萨库祖，比杜外代罗布鲁嘎杜西瓦瓦旦。上周9点半聚会人数92人，奉献金额2789元。专那厉害专阿道，伊专曼代鲁萨布鲁草草，紧紧德罗库祖乌能麦代18达布鲁嘎杜伊达巴旦。上周礼拜合计人数120人，奉献金额3641元。安娜基督改曼18达布鲁嘎杜18草草。Anak badaman bulu-bulungan, izuaman 5草草。Ama subuh-subuh星期六，man 10 katu 5草草，紧limai dai katu 5 badan。Anichu man 10 katu 4草草，紧。Guru dai rusa pulu katu 5 badan. Anak katilihai pipenuradan草草izua 20 katu 5草草。Dapat sunat da tinggi, izua沐浴馆izua man 10 katu 5 rusa 草草。德罗古老阿罗古祖里麦代，伊专那就不努一起，曼达布鲁草草，18达古老里马古祖嘎杜代代，
伊怎那感谢紧紧，万有能啊草草，古老甲杜斯巴代代。伊怎那当就比紧紧，万达布鲁甲杜鲁萨啊草草，比大古主啊来代。阿那巴达维利亚圣餐奉献，万德鲁啊草草，古主啊紧紧。上周的教育施工奉献，满德拉布鲁甲杜鲁萨啊草草，古老甲杜里马古主啊紧紧，阿比格努拉丹伊抓达布鲁甲杜鲁萨古老，德拉古主伊抓布鲁甲杜伊达巴丹，合计123071。大巴村那大是生案，阿个嘛是路条阿巴的努力手，路就家厝下星期七，礼拜三基督改，而哩主理伫陈明辉长老，而哩乌鲁港伫陈恩弟兄，而哩大苏古影伊嘛在大。马可福音14章46到72节，马勒布达布鲁甲杜斯巴盖亚，格马西多乌嫩马布鲁甲杜乌嫩卡兰，阿巴德多西巴布鲁甲杜鲁萨卡兰。大阿达伊查乌安尼的大斯奈，阿抓鲁西代总部主。路就一起看出，是星期七，礼拜五家己厉害。一起古米是马丁曾玉坤弟兄家的修女不是啊主理。你古米是马丁高秀菊姐妹家的陈冠全长老啊主理。三古米是马丁王慧丽弟兄家的陈桂英执事啊主理。永姑蜜是马蒂亚原玉香姐妹家的陈玉慧牧师啊主理，古姑蜜是马伊达林飞鹏弟兄家的执事啊主理，爱素马那并不白样多大家的厉害，阿达是生啊努代比利亚的手，11月9日星期天。阿鲁古吉哈，第苏拉修尼福气，阿鲁西盖第斯勒，西出吉。阿里巴乌鲁港5、6点半，曾元成执事，9点半司琴陈恩弟兄。阿里根根第高礼中执事，阿里巴斯马老第林永斌长老，阿里格马苏大斯奈。阿巴苏桑啊是多大厉害，马阿出不出户青年团契，阿里巴高高多斯奈，马阿出不出户一样是青年团契，阿里英控陈立霞长老，布里布哈纳第2组，阿苏木布多西秀青年团契马阿出不出户。阿里西代陈冠全长老、林志明执事、池雄光执事。阿里新六段米丘嘎库西一段第1组信息分享是陈威宇弟兄，组员有林竹君、高礼忠、胡雅云、高宇珍以上老师。巴萨曼在段嘎古当地，新六段巴达曼。印度力盖罗布鲁布鲁爱第林美花执事，奥利奇六段胡金盖，陈丽霞会长，丁丁的王秀珍姐妹，巴萨马在段的萨苏布因阿开暖茨曼，撒母耳记下第22章26节，阿里嘎斯朗斯朗尼，上主啊。你以信实待信实的人，你以完全待完善的人。马来奈，那个米拉勒孙。
tua nama pasir cháo chảo Kanawaan sun tua nanguan cháo chảo ai chu看暖之马。Lo Davidi ada sasubuing sibata de vela itwa teru Isaya tapulu katuita asubuing nu amasubung lihai uri inulikai sigai。待会礼拜结束后有陪参会员祷告会。读书阿达佐牧师与弟兄团契，那拜斯玛马盖扎亚阿 Q 盖。nu 11月3号，埃创牧传会有礼拜嘛古华教会吉查万达斯奈为中心伦教会封牧以及德文教会聘牧集体练歌。nu 11月6号，埃创马家乡公所有礼改记大圣诞节会议。nu 11月8号，埃创中心伦教会有礼林的斯马布系代李彦慈传道师。nu 11月9号，埃创马家区镰刀王有礼达鲁马扎一大大牛改举目向上一努力改。nu 11月22日，教会要举行社教75周年的感恩义卖活动，那邀请大家参与分享祝福。如果家里有全新的或者是9成新的物品，目前用不到但还可以使用的、干净的、完整的，都非常欢迎带来教会做义卖。那另外75周年活动当天也有乐乐棒球比赛，目前诚征裁判员。如果平常有接触棒球的或有意愿的同工，有兴趣的可以向大一长老或理中报名。这两个待会请林永斌长老翻译。Dapat zulungai ya inuri perkata betul那ibu baru带，持续为我们遭受病患的弟兄姐妹代祷。以上报告，阿敏。越来越稳了。树木子长得好近。那个营城面令我报告啊，当天看一下就来报告啊。大家平安。Aisyah orang Rusi Pasmara, Aisyah tasin singa ni masih kuata 50 atau 5 sawin wa kinalindan wa takiokan. Ajua pintar no itu sasuan, ajua no 11月22日星期六，11月22号星期六，伊就传乐乐棒球，kibangawan no itu kalian tua yakiu itu tajwa, bangawan no kalian. Awali jua sepata mata sepata inalana awali masuk tuan. Saya jua kiawang tua裁判嘞，那么干嘛就说嘛，masuk tua棒球都可以去帮忙哈。咱们那改变嘛jua，awal masuk tak jua，伊就说打sebenarnya sikatan atau jua ini macam jua tak kena tertular di masyarakat jokai有才艺的。就专门超短的嘛，那表演的，请报名后到陈明威或是陈立小长老去报名。就叫才艺班怎么说？吹笛呀，嘛说鼓带呀，那个唱歌就不要了哈。乐器各方面的或是其他的才艺都可以。我们那报名，大家一打22号一打，你就要打义卖活动。Ajori kasi paulito kasyo bay. Ajora pasmarawan kasaw ni Lujo ta ituma ta tulusan ya kasi supakaw. Nalatas nawan at muat tawat ana ta itong sa te way kana paulia majua tayo iman. Ajo ta pintar re itna kakudangki. Ijo ta salimanuta pauli. Ajo titna bawurungan uri pauli ta skam.那个ijo pintar terus tawar berpamaran hodi. Timuna bawelian dan matu saliman tajwa. Aco pasiki paya
oi, atau jua ayah, atau jua apa itu jua? Oi, dayau, oi, dayau, oi. Ada dayau jua kita sini apa tu? Belakang, dayau.还有什么？橄榄，知道吗？从把米打起来，雕刻的石头嘛哈，你今年问嘛？喂，对呀，把米打起来。主日学要卖什么？卖饼干，手工的饼干。兄弟团契要卖，插出去那大白耍，阿给那神圣，kita baru rata makhluk kita sempat beli tak jadi kita ya, kita ini kita cencin buat, nilai, hati pabia, ni kalau orang kata jual, orang, tapi jual tak show, tak jual ini tak ada orang, satu je tak ada, 尽量不要去上班，尽量请假，那个23号，农历23号农历秀，jual tu ada rehat. Kansya rehat kajuan Indonesia. Saya kita kakutan kiri juga tahu kita simpan gagal, orang-orang nak jual 献礼。在第23号礼拜天有一个献礼，那juga pilih warung dewa, kita simpan gagal, orang tak kena jual. Cuma nak sensengan ni itu di Cigaco. Aja masa ni telah sensengan 改选干部，各团系的改选干部。主日学的那个就不要，那是我们小会。青年会几任了？要改选了。要改选妇女会改选。下个礼拜。那兄弟团契不用改选。第大个我们要改选哦。最后一个礼拜，我已经两年了，2任了引领2年。10年那还要什么？我刚刚马牧原，我们10名园区的人交接对，2年喽，各团契都是2年喽。我就那就时间说新旧单路就那个说的自己等等说合会手册嘛，所以新旧的那个会长会写他的计划跟报告，就那是什么了？mereka juga sikat soal kesenangan, anak masam pasangan, anak usia pasmara ibadah, ulah tak penat. Kita orang soalnya udah dihajar, kita sikai udah inorihajar, soalnya anak di pajul buat tawar, amin tawar.在比利，我们要进入到我们的公祷时间。那我们今天的公祷是以我们的主祷文作为我们的公祷。我们一起翻开圣诗，在我们的第9页。卡查鲁西尼杜鲁诺达来伊努里。弟孙hanya nama di dari bawah, ulah nama santara perawatan masuk nada, ulah nama duit masuk syifa labakan, ulah nama susu masuk di lebaman di kacauan, namanya doa di dari bawah, hanya karena itu ada nama, pakau yang jangan sesuatu ada. No stamen wana sali namun langsungna namanya uta pasaran namun ayana suku masih sepatutnya paselimu mana masih wana kuya ayah bina kapatan bisu iku nisuna pemula pada kalau这种请坐。领受差遣与祝福。Sing Zemana Tubuh itulah usai pada puluh atau itu mumi si papo bili-bililah inuli
多大那德兰，颂荣台湾圣诗在248首，请下周有事工有服事的同工到台前接收教托及祝福的代祷。你们要勇敢，我已经胜过了世界。你们要去受差遣传福音。Kau akan tua kiribat noa kamatsimas. Apa saling ni Yesus Kristus. Tulu noa talapalabacan na babak. Ula na kisang tainsu anaman bintel. Ita ayam. Auri kipusensengan atusua isyukang. Ula na pupicul. Pubarung. Sana maya uta anak kitang tanumun. Anak matebal-tebal imaza. Ake masih tutu. Apa tepalalau. Amin. Amen.我们从这个月开始，信仰培育组有一个事工，就是百节京剧，我们搭配那个总会，然后来做这样子的事工。所以每一次的聚会结束的时候，由我们青年团契开始，就会带着大家来念百节京剧。那就是我念一句，你们跟着我念一句啊。好，这一本哈，如果大家有的话，也可以拿出来。那今天的经文是在马太福音第6章33节，我先念中文的。你们要先追求上帝主权的实现，遵行他的旨意，他就会把这一切都供给你们。好，母语。那就一句一句来念哦。好，Ulamun semangat gema bisa mula doa pinalawakan noa semas。那你们？很好，再来，Pasusu da baru madu。接着，au aisu karena teman-teman penolatan di Sibabai imadu tanumun。aisu kan noa semas。好。
下他的教导跟应用哦，因为我们要把我们的经文不只是要念，我们也要应用在我们的生活当中。那什么叫做先求神的国和神的义呢？那这个意思就是要让神在我们的生活以及生命当中成为最重要的准则。所以，如果上帝的旨意充满在我们心中的时候，并且我们要以上帝为榜样，凡事都要服侍他，顺从他，我们就不用再烦恼日常生活中的缺乏，因为他会赐下我们生活一切所需。那这一段中文呢，我请我的母语老师来翻译给我们的那个五福听。好，林永斌长老。我的随身越来越多嘛，又多了一个成语，还有纸皮，还有语言啊。全部的对处啊，在新农部的上面出席不了人呢。处运气干话，你们在台湾修改专门代sa sukuin daya wa imaja bincikan nama sampajana tewa kain wa cemas sa ada pingkan yang maju datang semua penuh masuk ngarehai kita semua putui daya au tai daya dai show 一共有100季哦来show au show sa san bu so wa ijua di nau tian ijua pinaiwanan tai show au show mana kina sizuan tewa turu na show ta pasunan ulatna baikana na kipakin toa pinalawakan no smash atau nangwaan no smash sinyaya awal jual mereka nuna kin paparan kita to smash nuna selam pajarari dan to pinalawakan no smash ajua ka kakulakudan ajua ka shikaso mana itnauri na suliwat na sarwa simpudo anak kawarong wa kamangwaan awal itu mana udatna na kicua to kinudan no smash pasusu to dipusensingan dipalai to warung di baju noma ya tajwa itu aja shikaso to ada wala dia knowis kawana karena pawayan to mana kakina salinga penuda ai so mana kasino ko sisio kulingan kamon jangan lupa ya真的很多人没有办法呀我现在是再讲慢一点好说完了就这是你们是什么组好那信仰的主呢要呢mana kita sedang wik ni mana kiokan actually tiap itu sesuatu mansiwa curi karena itu jualnya sensingan au tiap nama mansiwa curu marusan yang kacui na curu saya cuma itu信仰的主呢mana cuma保佑你把个sarona paturu dan weekend au ne cuma di Lisha长老 mana 组长家里di Malulia hari ke谁di Lavos Lipi tiap 礼拜主那说打电话说tiap nak pusengan tiap di api di Muni 所以tiap mana要报告说报你们的是吧kami nak usi pada orang otak semua kita semua noyakan 好，那我们今天的礼拜就到这里。那请那个会员留下来，因为还有陪参会员的祷告会。那我们先一同起立。人数56。好，那我们一起互道平安。